Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pala tahu jalan-jalan episod yang ke? Sekejap. Lupa episod ke berapa? Aduh, episod pun dah lupa. Bila dah lama tak on kan. Pala tahu jalan-jalan episod yang ke-30. Wow. Sedar-sedar 30 episod dah. Pala tahu jalan-jalan ni. Oh my god! Wow! Mula-mula tu tak terfikir pun untuk bagi nama Pala tahu jalan-jalan ni. Last dah 30 episod. Dengan hanya menggunakan phone saja. Tak menggunakan kamera ataupun apa saja. Ada top up lah dengan mic satu bagi jelas suara. So hari ni adalah perlawanan di antara Seri Pahang FC menentang Kedah Darul Aman FC. Orang kata ini adalah derby masalah. Derby last dance daripada kedua-dua pasukan. Katanya ialah kecoh pasal Kedah nak tarik diri daripada Liga Super, Pahang nak tarik diri daripada Liga Super. Sedangkan Kedah ada keluar statement mengatakan mereka tetap akan berada dalam Liga Super. Tapi 10 bulan tak bayar gaji, macam mana korang nak ada dalam Liga Super? Sebab apa? Sebab korang mesti kalau tak bayar 10 bulan, mesti korang tak bayar juga KJ dan SP. So macam mana korang nak ada lesen untuk Liga Super? Tapi inilah dia Liga kita. Apa-apa pun boleh berlaku. Tapi tidak pada Pahang. Pahang santai. Dah settle dah semua. Wow. Sebelum raya pula tu. Wow! 6 bulan settle terus. Termasuk bulan semasa. Wow. Itu yang luar biasa. Weh, tak pernah merasa raya dengan gaji yang macam tu. Siapa yang gaji besar tu memang gila-gila. Memang tumbang kebun lembu dah. Untuk hari raya baru ni. Dapat pula cuti 3 hari. Selalunya cuti 2 hari je. Raya pertama, raya kedua kan. Selain bulan raya kedua dah lapor diri. Tahun ni raya ketiga baru lapor diri. So untuk kali ni kita seperti biasa akan mencari siapa yang bertuah untuk Pala tahu jalan-jalan teka bola. Teka gol lah. Aduh, dah 30 episod dah. Tak betul-betul sebut teka gol, teka bola. Apa habis teka bola. Okay? Jadi kita carilah siapa-siapa fair yang kalau boleh Pala tahu jalan-jalan nak cari yang pakai jersey ataupun yang beridentitikan Pahang. Kalau tak ada jersey, yang beridentitikan Pahang lah. Alright. Kalau ada penyokong daripada Perak, penyokong daripada Kedah, bolehlah kita tanya sepatah dua kata tentang isu-isu semasa yang sering berlanda liga kita pada hari ini. Jadi, jom kita ke Temerloh. Kalau korang tengok suasana ni, tengok diorang sebelum game, habis game, diorang ni macam adik-beradik. Ada badangnya diorang berperang. Tapi kita yang duduk kat bangku penyokong ni tak habis-habis nak berperang, nak bergaduh, nak kutuk, nak maki, nak tunjuk kau hero, nak claim sana, nak claim sini. Apalah, ada orang santai. Dan aku nak beritahu korang, Manu dia jadi fobia dengan ref baru ni. Ref ni, dia ni anak buah Dola Saleh. Dulu dia main FPPG masa Dola Saleh bawa FPPG dulu. Sekarang jadi ref FIFA. Tapi ref ni lah yang bagi kad merah kat Manu masa lawan Sabah itu. Sampai sekarang Manu jadi fobia. Tengok tu. Wey, RM59, mula-mula RM99, turun RM79 bagi promosi RM69. Sekarang bagi promosi lagi RM59 untuk original Votra. Ini bukannya kerja orang cerdik, ini kerja bodoh. Ini memang kerja bodoh. Sebab apa? Sebab kau tak beli lagi. Gila weh, RM59 original, mana nak dapat weh? Silap-silap ada dapat free game lagi tau. Silap-silap lah. Tapi belilah kat tempat yang original, yang ada payung Votra, yang ada spanduk Votra. Tak dapat nafikan lah. Dekat luar ni memang ramai dah lah yang cetak rompak semua kan. So takkan kau nak support cetak rompak yang hanya murah RM10. Baju tak sama boy. Ini bawa tidur, tak bangun-bangun dah tau. Bapak sejuknya. Serius. Sekarang ni bukan cerita nak cerita pasal material jersey lah.
Sebab kita tinggal lagi 3 game. Dan korang boleh datang lagi ke booth Votra yang official. Ada 1 game lagi, hari ni hari game. Dan 1 game lagi dalam final, game yang terakhir. So borong lah. Bagilah hadiah kepada family ke, kepada siapa, kepada kawan, birthday ke. Birthday aku dah lepas dapat hadiah pun. Sabar aja, Bu. Sabar aja ya. So, aku macam pedih juga mata aku kan bila tengok banyak tersebar jersey-jersey macam tak rompak. Come on lah, kata nak support produk Melayu, produk Bumi Putra, produk tempatan. Tapi korang tetap nak pergi cari. Kadang aku tak tahu nak cakap apa kan. Aku perhati je. Sebab kalau Votra, dia takkan pakai beg plastik lenyar tu tau. Dia akan ni. Ada Votra. Beg plastik Votra yang ada yang ada peti tu. Dan macam-macam lagi lah. Tapi tahu apa yang kau nilai dengan duit dan juga barang tu sendiri kan. Sama lah. Hari ni aku nak cari penyokong untuk teka gol. Tapi aku dah cakap pasal benda yang fake. Mana aku cakap? Wah, betul punya marah kawan tu ya. Marah ni tau. Sama lah. Please. Banyak lagi produk-produk daripada Votra yang rare. Baju kuning tu. Tunjuk sikit baju kuning tu. Baju kuning, baju merah dengan baju yang belang kuning belakang tu. Bapak lagi sejuk. Berpeluh. Kau gendam air, kau dah peluh kan, busuk kan. Kau masuk dalam air, pergi ke kaulah masjid. What? Bro, what are you talking about, man? Kaulah masjid. Pergi kat kolam renang ke, dekat mana-mana singki ke, kau basuh, kau perah, kau pakai, kering. Cuba aku tak tipu. Aku ada, sebab aku ada, aku bukan ada cakap. Tapi baju yang aku pakai ni memang tak ada lah. Jangan minta pula yang aku pakai ni. Bisa, tolong Alright, jom kita cari nyokong untuk kita teka gol untuk Pantau Jajalan episod yang ke-30 bro. 30. Mari. Mana orang nyokong pun tak ada lagi. Demi lambang di dada kami berdiri, hitam putih berjuang sepenuh hati. Jadi akan bergema, dalam aku bersatu suara. Setiap meludah dan air mata, bersifat selamanya setia. Baik. Kami harap ni ya. Kami harap ni ya. 24 minit dah berlangsung. Buruk. Game ni buruk. Tak dapat nafikan ada beberapa pemain yang tak dapat peluang untuk bermain sebelum ni. Dan hari ni diturunkan. Mungkin tak dapat finish game atau apa dah. Tapi sepatutnya sebagai seorang player yang profesional perlu gunakan peluang ni sebaik mungkin. Dan minit ke-20 Pahang tak kontrol game. Tak ada. Kedah yang kontrol game. Kamu ini yang bukan kita nak. Ini bukan yang kita nak guys. Kena lakukan sesuatu. Dan Kedah lebih nak kemenangan berbanding dengan Pahang. Sememangnya Reh ni memang ada isu dengan Sri Pahang sebenarnya kalau korang nak tahu. Isu dia bermula daripada kad merah Manu di Sabah. Dan hari ini 3-4 keping kad kuning dah untuk Pahang yang sebenarnya tak perlu keluar kad kuning pun. Tak tahulah kalau tanya kepada geng-geng referee memang dia kata kad kuning sebab membahayakan. Well. Sri Pahang bangkit. Langkah berani terus menangi Sri Pahang bangkit.
jadi saksi langkah gagah di bumi sendiri. Dari Togaja warisan berapi, jiwa takkan pernah berhenti. Luka semalam jadi parah, mata tertumpu ke mahkota. Okay bang, Ya. permasa pertama Aha. 2-0 dengan permainan yang ditunjukkan. Komen abang. Komen kalau macam ni, sebab ni Kedah ni nombor 2 lah. Faham atas dia. Tapi kalau final nanti sebab kita tiket dah beli. Kalau main macam ni rasa ada harapan. Cuma harap aura final di Malaysia. Itulah. Tapi apa komen abang lah kan? Coach Fadi dia tak turunkan lagi bayangan untuk kesebelasan utama final tu. Sebab Kepa ada lagi tu. Dia tak berani lagi. Berani, Rasanya dia tak ada keyakinan sebenarnya. Bagi aku saya tak Azam cakap. tu perlu sebenarnya. Azam Kan? perlu main. Bila ada David Rolly, Ha, kena ada Azam. Betul. Sebab David Rolly, kehebatan dia, dengan Azam. kepala dia je. Cuba tadi dah cip dia lawa ke bang. Awak bola dia. Tapi sebenarnya, sepatutnya lepas gol David yang batal tadi, orang lain dah nampak dah apa kelemahan Iswat ni kan. Cip je. Bola muntah. Walaupun Bola bola lemas. lemah kan. Tapi, saya keluar gembira sekali ni dengan Rizak. Sama lah. Jadi Rizak lah, permainan. Tak ada tengah pun kacik. Memang nampak. Bain Bain nampak sangat terabur hari ni. Sebab dia partner dengan Stefano kot. Dia tahulah dekat kan. Tapi tak boleh cakap abang, dia ni profesional. Mungkin lah tu. Cuma kita harap tu lah final nanti nak all out habis lah. Okay bang, kalau tak jalan ni, dia ada buat konten teka bola, teka gol. Walaupun sepatutnya kena awal-awal tadi. Tapi saya tak jumpa penyokong yang pakai jersey. Saya buka lagi untuk separuh masa, berapa result untuk hari ni. Saya rasa 3-1. Ada juga tembus satu. Tembus 3-1. Sebab tadi Tengok defense pun sepatut nampak 3 terabur. wajib kan. 3 wajib gol kan. Okey. Okey. Saya 3-1 rasa 3-1. Alright. Okey. Jom eh. Okey, terima kasih. Okay bang, dengar lagu ni betul-betul. Dengar. Apa komen bang lagu ni? Jadi tak? Lagu ni yang dengar Jadi Lagu nak pergi final ni. Geng-geng baju batik pergi stadium. Nice. Okay, sekarang ni lagu yang kita mainkan mula-mula tadi, ni. Pencipta dia yang mengubahnya. Sampai player cakap tengah warming up. Baju, this is our song. Yeah, this is our song, brother. Okay guys, untuk separuh masa yang kedua ni, ada satu benda yang aku rasa sebelum ni aku cakap dalam hati aku untuk tim lain. Tapi hari ni ianya berlaku di tim Seri Pahang. Di mana sebelum ni kalau ni menarik ni. Kalau tim lain buat pertukaran berdebar sebab yang masuk tu semua yang bagus-bagus. Tapi untuk perlawanan hari ni Coach Fani macam pandai pula buat pertukaran. Tahu tak? Jadi yang masuk ni semua pada untuk pertukaran. Menarik. Okey. Jangan majak. Sebelah tangan lah. Aduh berat tu big kamera ni. Aduh. Kena buat stand lepas ni kalau nak buat macam ni. Tak jadi. Bola turun balik. So 4-0. Minit ke 69. Game kedua lagi best daripada separuh pertama. Dengan Azam duduk di tengah. Manu masuk. Epu pula masuk. Dia kan lagi dan menyerang. Ni Mike Ola pula masuk. Lagi dan menyerang. Our scorer selama ni tunggu kan. Tunggu sekali dia tunggu dia turun 2 biji. Kalau tidak 2. Untuk Sarabanan, ada sedikit tarikan merembat dengan kaki kiri, percubaan terus dan gol. Babos ada tandukan dan masuk. Cengkovic. Sarabanan ini dikawal. Peluang untuk Sarabanan. Masih lagi beliau cantik. Solo effort yang baik. Azam satu antara mudah lakukan cantik. Tinggi sebagai gergasi bola sepak kebangsaan. Dan kali ini satu lagi tolakan untuk
Gol yang kelima akan semula kepada Kejagung. bersatu rute segala demi maruah dan Hantaran ini cantik. 6-0. Satu kemenangan yang paling besar untuk season ni. Dan tapi dah cakap apa kan? Macam mana kan dari Kedah macam tu. Tapi kepada Kedah, kami dah merasainya 2016. Cuma yang lebih kesian kepada Kedah ni sampai 11 bulan. Isu Kedah ni satu je. Dia ada duit. Dia boleh bayar gaji. Tetapi kerana elemen-elemen politika, inilah dia. Diorang yang jadi mangsa. Sama lah baik. Takkan bola sepak pun nak jadi mangsa kepada keadaan. Diorang bekerja, diorang training, diorang berempat-pulas. Hari ni diorang datang semata-mata untuk file untuk gaji diorang tau. Yang aku kagum dengan Pandey hari ni, pertukaran dia cantik. Tapi Azam hari ni well done. Saravanan, Gente 3 orang termasuk keeper. Semua gol, semua main peranan. Cuma adalah papat yang mula-mula tu dia macam mungkin tak tahu nak cakap apa. Apa-apa pun tanya kepada yang menang, kepada yang kalah. Inilah dia adab permainan. Kalau tahu jalan tak jumpa pemenang, walaupun skor masa kedua kita bagi peluang tadi. Dia orang kata 3-1, dia orang kata 3-0 kan. Last ambil kau 6-0. Tapi lagu daripada Pasko DJ kita memang cantik. Kau dengar apa semula. Okey, kita tutup malam jalan episod yang ke-30 ini dengan lagu daripada Abang Pasko DJ kita. Kita kenal. hitam putih jadi saksi, langkah gagah di bumi sendiri. Dari toga warisan berapi, jiwa takkan pernah berhenti. Luka semalam jadi parah, mata tertumpu ke mahkota. Ayo bersatu rute segala, demi maruah demi segala. Sri Pahang bangkit, kami melawan, jiwa takkan sakit. Demi lambang di dada, kami berdiri. Hitam putih berjuang sepenuh hati, jerit sorakan bergema. Darul Makmur bersatu suara, setiap peluh darah dan air mata. Untuk Sri Pahang selamanya setia. Sri Pahang bangkit, langkah berani terus mendaki. Sri Pahang bangkit, hitam putih jadi saksi. Langkah gagah di bumi sendiri. Dari toga warisan berapi, jiwa takkan pernah berhenti. Luka semalam jadi parah, mata tertumpu ke mahkota. Ayo bersatu pureta senagala, demi maruah dan Tegala. Sri Pahang bangkit, kami melawan, jiwa takkan sakit, tawakan sakit. Demi lambang di dada, kami berdiri. Hitam putih berjuang sepenuh hati, jerit sorakan bergema. Darul Makmur bersatu suara, setiap peluh darah dan air mata. Untuk Sri Pahang selamanya setia. Sri Pahang bangkit, Sri Pahang bangkit. Hitam putih melawan, Sri Pahang bangkit.